Mau interview kah? Assalamualaikum semua, apa khabar? So hari ni kita ke mana? Kita nak ke tempat dance. So hari tu kami orang berada di Kompleks Sukasatwa dalam program pengagihan bubur pedas. Okay guys, alhamdulillah majlis berjalan dengan lancar. Alhamdulillah kita tengok kita punya TPM pun turun. Wabi Fadilah, Datuk Seri Wabi Fadilah turun dan ramai lagi yang turun. Alhamdulillah, syukur. Sekarang ni kita nak pergi mana? Biarkan orang-orang besar berada di sini VIP, kita pergi belakang. Jom. So, saya rasa saya nak interview beberapa orang kat sini secara random. So kita tengok macam mana. Kita nampak. Assalamualaikum. Kami orang daripada Ahmad Taman. Apa khabar cik? Alhamdulillah sihat. Dari kampung tu juga. Kampung Tok lah. Untuk pandang-pandang untuk apa cik? Ambil apa? bantuan. Masya Allah. So rezeki ada. Kita kongsi sama-sama. Okay, masih di... Mungkin pakai spek mata kau kan? Haji, apa khabar? Oh, 64 IC oh? Cek nama. Oh, cek nama. Yang lima bantuan. Oh. Senang. Mau ambil ekstra boleh? Boleh. Ambil ekstra untuk kami boleh? Tahunya. Kalau dekat Semenanjung orang sibuk dengan berlambut kan. Tapi dekat Sarawak kita punya apa? Dia punya bubur pedas. Nasi lah pedas tapi nyaman. Nah, kita mau tangga dalam this majlis company apa yang terlibat untuk kerjasama kolaborasi. Jom, ada Jakim, pasal ada LA, KMNS, ada Tabung Baitumal Sarawak, ada banyak lagi company dan yang terpaling top tengah-tengah Ahmad Taman. Rezeki tahun ini Allah kurniakan kita kekuatan, keizinan untuk berkongsi rezeki. Mau interview kah? Assalamualaikum. Apa khabar? Selamat berpuasa. Terima kasih Ahmad Taman Sdn Bhd yang sudi menjadi penaja utama untuk program Majlis Agihan Bubur Pedas Kejiran Mesra Dewan Melayu Kuching Utara untuk tahun 2025 kali ini. Masih gila because invite kami orang untuk memberi keizinan berkongsi rezeki bersama. Tahun depan Ibu Jerak. Tahun depan jemput lagi. InsyaAllah. Boleh Mak? Azan kat tok boleh makan ke? Cik boleh buat kurma Ahmad Taman. Kumar Ahmad Taman. Seperti